apa yang tangkap saya? Lain tiba ada nak Kita meeting sendiri dulu. Main judi apa yang tangkap saya? Lain tiba ada nak Kita meeting sendiri dulu. Haram saya apa haram makan haram? Kalau yang haram saya makan lauk semua haram. Awak ni makan lauk haram. Memang orang Saya tanya. di Malaysia ni. Hei, saya macam ini paling tak perkenan pada saya. Kita jumpa dalam meeting satu kali. Meeting lah banyak-banyak kali. Meeting memang betul. Kali meeting lah. Datang 1000 kali meeting pun boleh. Bodoh punya orang beli tanah haram macam ni. Rakan tu, dia tadi kata nak bunuh tu. Tak ada dah sebabnya dia nak bunuh tadi tu. Ini masih ini semalam ini UCS ni datang rumah dia semalam. Menunjuk Dia main judi. dengan orang. Tak ada pengeluaran mau tangkap dia dah orang main judi. Tak ada waran. Boleh tangkap. Apa waran? Saya dah puluh tahun dekat harum main judi. Dia main apa? Dia tak berjudi. Dia main apa? Dia ucap dia main judi, dia main apa? Macam ini nak jadi orang payah. Saya. Okey, saya bukan nak gaduh ni. Saya pun tak cari gaduh. Malam awak datang dia tak nak selesai dia datang nak gaduh. Sangat. Ya. Nanti kita tarik yang office. Memang ah. Saya pun ada budi Alam pekerti. dah, tapi- Ada perasaan, tapi tak beradab tu saya tak nak. Dia tak beradab. Kalau tak memang tak. Awak datang cara tak beradab. Main mana? Datang menyerang. Awak datang menyerang. Awak datang menyerang. Apa awak jangan. Sikit gini ha. Sebab awak dulu sentuh. Nak kau orang, saya dah bagi berlembut dah. Saya tak kacau Lembut, langsung. lembut. Saya Awak tak datang ada. malam. Ada. Malam kalau awak datang dengan cara elok, Hey, elok-elok. saya cakap elok. Tak ada. Tapi dia orang mabuk. Dia orang cakap. Ada yang mabuk. Bokong berapa ada? Hai. Orang ni orang tak minum. Oi, Orang kenal ni. awak orang ni tak pernah minum. Tak apa. Saya sabar je Ustaz. Okey, Awak sabar. Takut awak aja yang mabuk Jangan semalam. tanya jawatan awak tu. sabar. Sabar. Awak bincang cukup-cukup. Awak cakap hari ni kan dia nak bawa kes lain dah. Dia mau pasal dia. Awak kata motor kita ni awak nak seta semalam kemalai. Awak seta habis. Kita awak cakap. Awak bayar habis. Apa ni? Saya ni tak suka lah orang ni. Dah habis dah. Dah habis pergi balik. Bukan dah habis tak apa. Ya. Saya takut nanti berulang lagi. Saya takut ada lagi tak habis. Okey, saya boleh manage. Tapi jangan macam ni Datuk. Saya tak suka. Tak kecil pasal tanah kita orang tak kecil. Saya akan naik ke mana? Saya Sebab akan kita tuju mencari juga rezeki pada tanah. yang kebenaran saya. Tak kecil benda ni tu. Masa ni sebab kita orang mencari rezeki atas tanah. Saya perkuatkan hak saya, bukan hak orang. Okey. Minta maaf lah. Sebab kita orang pertahan hak kita. Biar dia cakap berbahasa sikit. Dah 3-4 kali, 5 kali dah. OCS ini OCS nak mampus. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton hingga tamat. Jumpa lagi di video akan datang.